Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua guru-guru, pelajar-pelajar dan juga ibu bapa yang sedang menonton taklimat URC Malaysia 2025. Malam ini saya akan kongsikan tentang salah satu kategori URC Malaysia iaitu Robocode. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih dan juga tahniah kepada semua guru-guru yang telah mendaftar untuk URC Malaysia 2025 kategori Robocode. Okey, seperti yang tertera di skrin, tema tahun ini untuk URC Malaysia ialah SDG 11 iaitu Sustainable Cities and Communities. Kenapa SDG 11 ni penting? Okey, ia adalah penting untuk memastikan bandar dan komuniti dibina dengan selamat, inklusif dan lestari. Okey, ini juga membantu generasi masa depan hidup dalam persekitaran yang berkualiti dan seimbang. Okey. Seterusnya, ini adalah logo rasmi Universal Robotics Challenge dan di Malaysia dikenali sebagai URC Malaysia 2025. Okey, saya nak kongsikan sedikit sebanyak tentang competition URC, apa itu URC, ya. Okey, jadi Universal Robotic Challenge ini adalah pertandingan robotik yang dijalankan setiap tahun di Jepun. Okey, jadi di Malaysia, TechUp adalah wakil di Malaysia yang menjalankan URC Malaysia dan tahun ini adalah tahun ke-7. Kami menjalankan pertandingan URC Malaysia dengan sokongan dan kelulusan dari Kementerian Pendidikan Malaysia. Okey, jadi tahun ini kami membawakan 3 kategori yang berbeza dan menarik. Yang pertama ialah Idea Challenge, iaitu pertandingan berkumpulan. Untuk menghasilkan projek inovasi, mereka perlu isikan idea sheet dan upload ke YouTube. Seterusnya ialah Robotic Game Challenge iaitu pertandingan secara individu. Pelajar akan diuji kemahiran programming Artec Robo menggunakan perisian simulasi Go TechUp itu sendiri. Okey, untuk Robocode pula, kategori ini adalah kategori berkumpulan dan pelajar akan diuji kemahiran membina, pemasangan dan programming Artec Robo pada hari pertandingan tersebut. Okey, on the spot live. Okey, yang ini adalah kategori di Malaysia sahaja. Okey, jadi kalau cikgu-cikgu tengok di skrin, ini adalah boleh kira macam carta alih lah ataupun flow ke pertandingan URC Malaysia di mana ada pertandingan pada peringkat kebangsaan dan juga peringkat antarabangsa. Okey, jadi di Malaysia seperti yang dikongsikan tadi ada 3 kategori, Idea Challenge, Robotic Game Challenge dan juga Robocode yang ketiga-tiganya akan dijalankan secara online ya atas talian. Okey, untuk Idea Challenge top 3 winners, okey, tempat pertama, kedua dan ketiga adalah layak untuk mara ke URC International. Okey, di mana ia dinamakan Idea Contest. Pertandingan ini juga akan dijalankan secara online. Untuk Robotic Game Challenge, top 50 contestants, 50 peserta pertama adalah akan layak ke peringkat international. Okey, jadi di sini saya perlu tekankan sesuatu. Okey, top 50 contestants untuk Robotic Game Challenge ni haruslah menghadirkan diri ke final stage di URC Malaysia. Okey, jadi untuk pengetahuan cikgu-cikgu semua, untuk RGC ataupun Robotic Game Challenge ni dia ada peringkat saringan dan juga final stage. Okey, jadi peserta perlu menghadirkan diri ke uh, um, final stage dahulu sebelum layak ke URC International. Okey, ke Virtual Robotics. Okey. Lepas tu, untuk Robocode, ia adalah pertandingan yang dijalankan di peringkat kebangsaan sahaja, di Malaysia sahaja.
Dan ada satu lagi kategori yang menarik yang dinamakan Real Robotics yang dijalankan secara fizikal di Osaka, Jepun nanti. Okey, untuk yang ni ada maklumat lebih. Kalau nak maklumat lanjut, cikgu-cikgu boleh layari laman web kami. Okey? Alright, okay. Jadi untuk RoboCode, apa pertandingan ini? Macam mana pertandingan ini dijalankan? Okay, sedikit overview. Okay, seperti yang disebut tadi, tahun ini tema untuk URC adalah Sustainable Development Goal 11, iaitu Sustainable Cities dan Communities dengan membawa tema Safer, Stronger Towns. Okay, jadi di sini untuk pertandingan RoboCode, pelajar-pelajar tidak perlu menghasilkan apa-apa projek inovasi ataupun membuat apa-apa macam anything in advance lah sebelum pertandingan tersebut, kerana misi dan tugasan akan diberi pada hari pertandingan tersebut. Okey, untuk kategori RoboCode ni, dari segi umur, kategori umur ada dua, iaitu kategori junior 9 hingga 12 tahun dan juga kategori senior iaitu 13 hingga 17 tahun. Okey, untuk RoboCode ada dua task atau tugasan, iaitu building task dan juga programming task yang akan diberi pada hari pertandingan. Okey, dan juga RoboCode ni adalah menggunakan satu map yang spesifik untuk pertandingan. Okey, jadi macam mana gambaran pertandingan tu atau bagaimana pertandingan itu akan dijalankan, apa yang diperlukan. Okey, jadi info ni telah pun dikongsikan kepada guru-guru melalui Google Drive. Okey, kepada semua guru-guru yang dah register untuk pertandingan RoboCode sepatutnya dah terima info ni. Okey, jadi pelajar-pelajar ataupun kumpulan-kumpulan yang sertai pertandingan ini memerlukan dua laptop dan satu smartphone. Okey, jadi seperti yang tertera di skrin, boleh lihat gambar rajah yang atas. Okey, ini adalah contoh ataupun cadangan setup untuk hari pertandingan, di mana laptop yang pertama berada di sisi kanan. Okey, dan view ni boleh nampak pelajar-pelajar yang dalam kumpulan tu boleh nampak laptop yang akan digunakan untuk programming, smartphone yang digunakan untuk mission submission dan juga mission map. Okey, lepas tu cadangan yang kedua, kalau gambar rajah yang di bawah pula adalah laptop ni adalah dari depan. Okey, jadi boleh nampak pelajar, boleh nampak map, boleh nampak laptop yang digunakan untuk programming. Okey, jadi requirement dia begitu sahaja. Kalau cikgu-cikgu ada cadangan lain ataupun setup cara lain, tak ada masalah, as long as kita nampak dari Zoom tu kita nampak students yang join competition tu, group tu, kita nampak laptop dia, kita nampak mission map. Okey, itu sahaja. Okey, jadi kalau tengok di screen juga ada student sitting area tu, kita kena nampak tiga-tiga pelajar. Okey, lepas tu area coverage tu pastikan kita nampak mission map. Okey, untuk Zoom, pelajar-pelajar tidak perlu menggunakan apa-apa background dan mic harus sentiasa unmute. Okey, jadi di sana kita boleh dengar komunikasi antara pelajar. Okey, tiga orang kan grup punya grup competition kan, jadi kita nampak dia orang punya communication dengan each other. Okey, tu macam mana dia orang bahagikan tugasan, okey, antara tiga orang. Okey, lepas tu, satu lagi untuk smartphone. Okey, smartphone ni adalah untuk submission via Google Form sahaja. Okey, kalau misal kata juri atau wakil tekak nampak pelajar tu menggunakan smartphone tu macam selalu sangat dia guna smartphone tu. Okey, kemungkinan besar kumpulan itu boleh disqualified.
Okey, sebab kita tak tahu mungkin dia guna smartphone tu untuk dapatkan bantuan daripada orang lain yang selain daripada kumpulan tu tersebut ataupun dapatkan bantuan daripada guru-guru. Okey. Alright, okay. Untuk competition format, okay, seperti saya sebut tadi, pertandingan ini akan dijalankan online, okay, menggunakan Zoom. Okay, jadi untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar yang tak pernah guna Zoom, okay, kami sarankan buatlah latihan praktis, okay, praktis macam mana Zoom tu dijalan, macam mana Zoom tu berfungsi. Okay, sign in, log in, tengok macam mana Zoom tu berfungsi. Orang kat belah sana boleh dengar tak dengan jelas, boleh nampak tak kita dengan jelas. Okay, make sure buat latihan praktis, okay, sebelum hari pertandingan so that kita tahu nanti hari pertandingan tu kita tak kekok. Okay, lepas tu untuk pertandingan robokod, peserta hanya boleh menggunakan Artec Robo Innovator sahaja. Okay, tak boleh guna set robotik lain, basic education set, complete education set dan sebagainya tak boleh digunakan. Okey, jadi pada hari competition itu adalah salah satu benda lah yang kami akan tengok juga kalau pelajar-pelajar tu tak mengikut specific requirement ini, kumpulan tu boleh disqualified. Okey. Untuk kategori robokod, seperti yang saya sebut tadi, kategori ini ada dua bahagian iaitu building task dan programming task. Okey, di mana dua-dua building task dan programming task ni akan dikongsikan pada hari pertandingan tersebut. Okey, dan total duration competition iaitu jangka masa pertandingan adalah selama 2 jam. Jadi, kalau contohnya pertandingan itu bermula pada jam 9, competition tu akan tamat pada pukul 11. Okey, jadi kalau contohnya ada pelajar yang masuk lambat, contohnya dia masuk pukul 9.30, okey, kita tak akan bagi masa ekstra untuk pelajar tu habiskan competition tu. Okey, sebab kita dah maklum awal-awal yang competition tu akan bermula jam 9, jadi pelajar-pelajar kena uh, uh, sedia maklum dan kena pastikan mereka masuk awal, okey, dan siapkan all the setup semua dah kena siap. Pelajar dah siap, dah sampai, dah makan, okey, sebelum pertandingan dijalankan. Okey, jadi macam mana kita nak tahu pertandingan tu dah tamat? Okey, ada dua circumstances, dua senario. Yang pertama ialah uh, uh, pelajar tu dah siap. Dia dah siap, dia dah selesai dah tugasan programming dengan building task tu, dia dah submit. Okey, jadi di sana kita dah nampak lah yang untuk kumpulan tu dia dah submit. So dia dah complete lah. Okey. Okey. Yang kedua, senario yang kedua ialah um, kumpulan tu dia disconnected. Disconnected atau log out daripada Zoom secara tiba-tiba dan dia fail untuk masuk semula ke Zoom. Yang juri dengan wakil tekak pun tunggu-tunggu dia tak masuk-masuk. Okey, jadi kalau lepas dah 2 jam tu berlalu, dah tamat waktu competition tu, jadi dekat situ boleh kira yang competition tu dah tamat dah. Tak dah tamat waktu. Tapi kalau pelajar tu dia submit selepas waktu tamat competition, kita tak akan terima dah. Sebab untuk submission task programming dan building task tu, okey, ia perlu dibuat sewaktu pertandingan. Maksudnya dalam duration 2 jam tu. Dalam jangka masa 2 jam tu. Okey, dia perlu selesaikan dan submit task tu via Google Form. Okey, jadi kami harap semua cikgu-cikgu dan peserta pelajar sedia maklum dengan competition requirement dan rules dan regulation ini. Okey. Alright, jadi di skrin seterusnya saya nak tunjuk ni adalah mission map. Okey, jadi di sini saya just nak inform yang kami tak akan buat line tracing.
Okey, jadi cikgu-cikgu dan pelajar tak perlu risau. Kita tak akan buat line tracing. Di sini ada pada hari pertandingan pelajar akan diberi misi. Okey, tapi soalan dia saya tak boleh bagilah. Okey, soalan-soalan ni semua akan dikongsikan pada hari pertandingan. Okey, jadi gunakanlah waktu latihan atau practice period tu sebaik yang mungkin supaya pelajar-pelajar dapat menjalankan robokod ni dengan berjaya pada hari pertandingan. Okay, alright. So next saya nak kongsikan flowchart untuk pertandingan URC Malaysia untuk kategori robokod. Seperti cikgu-cikgu dah sedia maklum, pendaftaran untuk robokod dah ditutup pada 1 Jun. Okay, practice period ataupun fasa latihan akan dijalankan pada 29 Jun sehingga 5 Julai selama 1 minggu. Pertandingan akan dijalankan pada 6 hari bulan Julai dan winner announcement. Okey, apa ni pengumuman pemenang akan dilakukan ataupun dijalankan pada 18 hari bulan Julai 2025. Okey, jadi flowchart ni saya difahamkan yang flowchart ni dah dikongsikan kepada semua guru-guru yang dah daftar untuk pertandingan kategori robokod. Okey, saya juga ingin maklumkan untuk cikgu-cikgu yang dah daftar untuk Artec Robo Basic Workshop. Okey, workshop ini atau bengkel ini akan dijalankan pada 12 hari bulan Jun. Okey, saya harap cikgu-cikgu semua sedia maklum dan akan hadir untuk bengkel tersebut. Okey, jadi lepas dah daftar, okey, lepas dah daftar, uh, apa yang cikgu-cikgu boleh expect? What to expect? Okey, lepas dah daftar. Okey, kami akan hantarkan satu email, cikgu-cikgu akan terima pengesahan pendaftaran. Okey, lepas dah register, okey, lepas tu dalam email tu kami akan sertakan juga pautan ke grup Telegram. Jadi pastikan cikgu-cikgu peserta-peserta masuk ke grup Telegram tersebut kerana semua komunikasi untuk pertandingan akan dikongsikan atau akan dipost di dalam grup Telegram tersebut. Okey, pastikan juga email address ataupun alamat email yang diberikan kepada kami tu adalah email yang aktif lah. Okey, jadi pastikan cikgu-cikgu baca email yang diberi tu dengan teliti. Uh, untuk pelajar-pelajar yang beli t-shirt, okey, kami akan start post t-shirt pada 13 hari bulan Jun. Okey, lepas tu kami juga akan berikan dummy submission. Okey, dummy submission ni apa? Dia adalah macam tutorial lah macam mana nak isi Google Form pada hari pertandingan. Jadi pelajar-pelajar akan dapat gambaran macam mana nak isi Google Form tu. Jadi tak adalah pada hari pertandingan tu ada student yang cakap dia tak tahu macam mana nak isi. Okey, jadi uh, um, student-student akan dapat dummy submission form tu seminggu sebelum competition. Okey, lepas tu Zoom link akan dikongsikan juga sehari sebelum pertandingan. Kalau cikgu-cikgu atau peserta, ibu bapa ada apa-apa soalan ataupun ada apa-apa technical issue berkenaan dengan Artec Robo, boleh email kami di competition@techup.my. Okey, jadi yang seterusnya adalah apa yang cikgu-cikgu boleh expect pada hari competition. Okey, jadi seperti yang saya cakap tadi, kita nak siap-siap sedia. Okey, sebelum pertandingan berlangsung, sebelum 2 jam tu berlangsung, 30 minit sebelum pertandingan bermula, kami akan buka Zoom link yang akan diberi sehari sebelum pertandingan. Okey, kami akan buka Zoom link. Student boleh masuk lah. Okey, boleh masuk. Dan boleh isi attendance form. Attendance form ni pun online juga dalam Google Sheet. Kami akan hantar kepada semua cikgu. Okey, pastikan isi attendance form. Okey, pada hari pertandingan, semua pelajar-pelajar dikehendaki memakai
T-shirt rasmi URC Malaysia. Okey, pastikan pakai t-shirt URC Malaysia tu. Okey, lepas tu 20 minit sebelum pertandingan berlangsung, pastikan kamera, mic semua dah set up. Okey, tempat apa ni pertandingan semua dah set up. Pastikan orang sana boleh dengar dan boleh nampak kita punya tempat pertandingan itu dengan jelas. Okey. Lepas tu pertandingan akan dijalankan selama 2 jam dan apa-apa submission yang lambat ataupun dah lepas daripada waktu tamat pertandingan tidak akan diterima. Okey, jadi saya harap taklimat ini adalah bermanfaat, menolong untuk cikgu-cikgu dan pelajar-pelajar faham tentang bagaimana pertandingan ini akan dijalankan seperti yang saya sebut tadi. Untuk apa-apa soalan ataupun apa-apa isu berkenaan dengan robocode, boleh berhubung dengan Cik Lena. Okey, di WhatsApp. Okey, itu saja taklimat saya pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.